Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semua hadir? Semua datang? Sehat ke? Sudah makan? Okey, sekeliling kamu bersih tak? Bersih. Ya ke bersih? Okey. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran, saya nak kamu tiada penggunaan telefon bimbit ya. Saya nak kamu fokus apa yang saya cuba sampaikan ni. Okey. Nama saya Putri Ida. Kamu boleh panggil saya Puan Ida. Lepas tu kod nos kita pada hari ini adalah OG 0113-2011 C09. Tajuk kita ialah cek material kualiti. Tahap 3. Tajuk ialah kenali jenis apa? Jenis logam. Maaf ya. Hari ini hari apa? Hari Kamis. 8 Mei. Semua hadir? Hadir. Okey. Okay, saya tak nak kamu bermain dalam kelas. Saya nak awak fokus apa yang saya ajar ni. So, saya akan tanya soalan secara random dan saya akan selalu bertanya soalan pada setiap pembelajaran kita. Okay, sebelum tu saya nak kamu scan kehadiran untuk saya ambil dan saya rekod. Sudah? Okey, tajuk kita pada hari ini adalah kenali jenis logam. Okey. Lepas tu sebelum tu saya nak tanya, pernahkah kamu dengar tentang logam? Pernah. Apa yang kamu tahu tentang logam? Macam besi. Selain besi? Tak tahu. Tak tahu tak? Kamu perasan tak dalam setiap penggunaan harian dan rutin harian kamu ada logam? Tak. Okey, nanti saya akan jelaskan dan kamu akan tahulah. Okey. Okey, tujuan kita pada hari ini adalah, sila baca, Rahi. Okey, yang kedua, Jelaskan faktor pemilihan bahan logam. okey. Terangkan dulu ini. Terangkan jenis-jenis dan terpadam, sorry. Maaf ya. Jelaskan faktor-faktor pemilihan logam. Okey. Sebelum itu saya nak cakap tentang logam ni adalah ada pelbagai jenis. Mari kita lihat. Okey, apa itu logam? Azwina tolong baca. Logam merupakan bahan bekerja peminat ukur dan boleh mengalirkan karakteristik dengan baik. Industri pembinaan, pembuatan, kejuruteraan dan teknologi. Okey, logam ini adalah merupakan bahan terpejal, iaitu dia berasal daripada sebuah biji logam. Okey, sebelum dia menjadi logam, dia dileburkan mengikut suhu yang tinggilah sebelum dia menjadi sebuah logam. Okey, logam ni seperti yang kamu tahulah, logam ini sering digunakan dalam pembinaan,
dalam pembuatan, kejutaan dan teknologi. Okey, di sini kamu boleh lihatlah jenis-jenis logam. Ini stainless steel, siapa tahu? Ini biasanya kamu lihat dekat mana stainless steel? Rio. Lagi? Stainless steel, cast iron, carbon steel, mild steel. Okey, yang banyak kita sebenarnya jenis-jenis logam ni banyak sebenarnya yang kita lihat. Dan stainless steel ni ada tak dalam pembuatan makanan? Dalam industri pemakanan? Apa? Contoh? Tray. Lagi? Yang heavy, stove gas heavy yang biasa dekat kantin tu. Untuk cast iron juga. Cast iron ni dia tidaklah dalam industri makanan. Dia banyak kepada pembuatan lah yang macam komponen mesin, sebab dia bersifat kukuh dan kuat. Ini mild steel, dia lebih kepada pembinaan industri, pembangunan, sebab dia mempunyai sifat kekuatan yang tinggi. Okey, yang ini non ferrous. Jenis logam kita yang tadi yang saya sebut ini merupakan ferrous, dan ini bukan ferrous. Apa beza ferrous dengan tidak ferrous? Tahu? Okey, yang ferrous ini maksudnya ialah ada kandungan logam. Okey, yang bukan ferrous apa maksudnya? Okey, pandai. Maksudnya kamu fahamlah apa maksud dia ferrous dan bukan ferrous. Okey, dalam bukan ferrous, kamu tahu tak kamu pernah guna bukan ferrous ni dalam kehidupan harian kamu? Tahukah? Tahu. Apa itu? Mas. Faham. Okey, pandailah Zuina. Sebelum saya ajar tentang jenis logam ni, kamu tahu tak emas itu adalah satu logam? Tidak tahu kan? Okey, inilah tujuan kita untuk kamu mengenali jenis-jenis logam. Okey, untuk copper ni kamu pernah tengok? Asma, kamu pernah tengok? Dalam Wire. pandai Azwina. Beri tepukan untuk dia bermakna dia sangat faham. Okey, next. Okey, ini merupakan ciri logam ferrous. Okey, seperti yang saya cakapkan tadi, ferrous bermaksudnya ada kandungan logam. Okey, bila ada kandungan logam, ia akan dia mempunyai kekuatan yang tinggi lah. Okey, dia untuk kegunaan industri, pembinaan, pembuatan mesin dan struktur jambatan. Okey, apa ciri-ciri yang pertama? Wina. Okey, sebab apa dia ada kuat dan tahan lasak? Dia ada logam. Logam yang bersifat tinggi. Okey, yang kedua ada kandungan logam dan bersifat Magnetik. Apa maksud magnetik? Rahilia? Magnetik maksudnya apabila kamu uji dia pada magnet, dia akan melekat. Betul. Okey, dan ketiga ialah Berat dan mudah berkarat. okey. Kamu terfikir tak kenapa dia mudah berkarat tapi digunakan untuk struktur jambatan? Tak. Okey, dia mudah berkarat apabila tidak dilindungi. Sebab itu kalau kamu tengok kebanyakan struktur jambatan dia memang akan macam spray, cat, yang macam coating tu untuk dia tidak berkarat. Dia akan berkarat tapi dia tinggilah bila dia kekuatan tinggi, dia berkarat, dia masih mampu apa tadi Azrina? Bertahanlah macam tu. Ya, bertahan lama. Okey, next. Okey, untuk ciri logam ferrous, untuk apa tadi Azrina? Perhiasan. Okey, untuk perhiasan. Sebab apa dia digunakan dalam perhiasan? Lembut dan mudah dibentuk. Okey, betul. Lembut dan mudah dibentuk. Okey, walaupun dia lembut dan mudah dibentuk, dia pandai patah tak? Ataupun putus? Bantal. Okey. Okey, bagus. Lepas itu dia apa yang kedua? Tidak ada kandungan logam. Okey, bila dia tak ada kandungan logam, jadi dia bukan Rahilia?
tadi? Yang saya terangkan tadi sebelum magnetit. Bila dia tadakan dengan logam, dia akan bersifat bukan. Apa maksud magnetit tadi? Saya terangkan. Okey. Saya nak kamu fokus ya, Rahilia. Okey. Lepas tu untuk yang ketiga ialah dia tidak mudah. Okey, macam emas yang kamu guna, dia tidak akan okey. Kena. Okey. Oh, okey, ini adalah jenis logam yang ketiga. Apa itu? Okey, untuk kegunaan apa? Okey, apa yang kamu tahu tentang pembuatan bearing dan alat muzik? Ya, bearing kereta, betul. Selain itu? Okey. Bila dia alloy ni untuk kegunaan bearing, ya kerana alloy ini dia lebih kuat daripada logam ferrous. Sebab alloy ini dia ada pencampuran, contohnya gangsa dia campur dengan timah. Dia akan kekuatan dia akan lebih berganda lah. Dia untuk alat muzik juga lah macam drum. Itu drum bila kita makin ketuk dia makin kuat. Sebab dia ada ia ada logam dan dia ada macam mana saya nak cakap macam kekuatan lah, kekuatan yang tinggi dan ketahanan yang tinggi. Okey, apa ciri yang pertama? Gabungan dua atau lebih logam Okey. ketahanan karat atau kelebihan. Okey, faham tak maksud ni? Seperti yang saya terangkan tadi, dia ada gabungan dua logam. Okey. Untuk apa dia gabungan dua logam? Lebih kuat. Betul. Pandai kamu. Okey, lepas tu yang kedua. Tapi lebih kuat. Dia walaupun dia kuat tetapi dia lebih ringan. Sebab itulah dia selalu dalam pembuatan bearing, apa-apa komponen mekanikal, komponen kereta, komponen kereta, komponen macam basikal, macam rangka-rangka itulah, walaupun kita rasa dia ringan tapi dia kuat. Okey, yang ketiga, apa maksud lebih tahan kakisan? Tidak mudah kaki. Sebab apa dia tidak mudah kaki? Sebab dia tahan. Sebab dia kuat. Betul. Sebab apa dia kuat? Sebab dia betul, faham. Okey, maknanya kamu fahamlah apa yang saya sampaikan. Yang keempat adalah mudah dibentuk dan dikimpal. Sebab bila dia mudah dibentuk dan dikimpal disebabkan dia ringan dan lebih kuat. Faham? Adakah saya laju? Ada persoalan setakat ni? Okey, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Macam laju ya tu. Okey, untuk yang kedua ialah bahan logam. okey, sebab apa kita perlu buat pemilihan bahan logam? Pastikan produk kualiti. Lagi? Selain? Sesuai dengan kegunaan. Betul. Okey. Okey, ini adalah pemilihan bahan logam yang betul amat penting bagi sifat mekanikal. Zuina tolong baca. Zuina.
kepada keupayaan logam untuk menahan daya, tekanan atau perubahan. Apa yang kamu baca? Tidak, okey. Merujuk kepada keupayaan logam untuk menahan daya, tekanan atau perubahan apabila digunakan. Okey, logam ini maksudnya dia ini adalah menahan daya tarik tanpa putus. Okey, logam ini maksud dia regangan ni apabila kita tarik, dia tidak putus. Dia macam mana macam ya, sebab dia kuat, dia ada kandungan lain juga dalam logam tersebut. Untuk yang kedua ialah kekerasan. Kekerasan maksudnya menyerap tenaga patah apabila dikenakan hentakan. Hentakan. Okey, maksud dikenakan hentakan ni di atas lasak. Contohnya lembut. Okey, ini adalah contoh jenis logamnya apa? Okey, apa salah satu yang kemuluran ni? Yang tadi, Hasmah punya tadi, kabel dawai. Dia logam tapi dia boleh dia apabila dia direnggang apabila dia tidak putus. Macam itulah. Dia sesuai untuk electrical punya dawai. Maaf. Apa? Saya dah ambil masa tu, ya Allah. Okey. Apa maksud regangan tadi? Apa yang kamu tahu? Okey, tak apa. Kita connect lah. Okey, untuk yang ketiga pula ialah mudah pemprosesan. Maksudnya, Nina tolong baca. Merujuk kepada keupayaan logam untuk disambung dengan daya timpalan, kecacatan atau perubahan struktur yang serius. Okey, mudah pemprosesan. Macam ni nak ada. Logam ini ialah jenis yang mudah untuk diproses. Maksudnya ia menggunakan kaedah kimpalan tanpa dia memberi rosak, memberi defek lah pada struktur. Lagi. Lama tu. Okey. Contoh. Okey, contoh besi yang digunakan dalam ni apa? Keluli karbon rendah. Okey, untuk keluli karbon rendah ni ialah ia boleh dihimpal dan mudah dibentuk. Lepas itu dia menggunakan teknik MIG dan TIG. TIG maksudnya menggunakan kimpalan jenis Jitau yang menggunakan gas tungsten arc welding. Ini kamu tidak perlu tahulah, dia cuma untuk kamu untuk kamu tahulah. Okey, next. Okey, yang terakhir adalah Berat dan kecepatan. Sudah banyak nak? Kecepatan tu bermaksud dia macam kamu kek tadi, dia bentat. Dia macam itulah, maksud macam tu, maksud untuk
Kata dasar lain untuk logam ialah kentum. Takkanlah kita mau cakap logam itu bentat. Faham? Okey, proses ni adalah penting bagi memerlukan bahan ringan seperti kenderaan dan pesawat. okey, saya mau kamu take note benda ni yang saya akan tanya nanti. Kamu pernah terfikirkah kenapa kapal terbang tu berat tapi dia dapat terbang? Tidak pernah. Tidak terfikir? Kenapa kamu tidak terfikir? Sebab apa ni? Tidak tahu apa jawab. Okey, sebab dia menggunakan alloy aluminium 2024. Apa maksud alloy aluminium 2024? Okey, maksudnya alloy ini dia telah dicampur adukkan dengan logam yang lain untuk dia lebih kuat, tetapi sifat dia lebih ringan. Faham? Okey, tapi dia sangat okey, untuk alloy ni dia hanya digunakan untuk struktur badan pesawat dan kapal laut. Okey, selepas itu inilah bahagian pesawat yang dia memang gunakan alloy aluminium. Sayap dan ekor bahagian tu. Sebab apa dia bahagian sayap dan ekor dia menggunakan ini? Sebab bahagian tu yang macam lebih berfungsi. Faham? Untuk terbang. Ekor dan ingat ini Okey, lepas tu alloy aluminium 7075. Apa yang kamu faham tentang ini? Okey. Maksudnya alloy aluminium 7075 ini adalah maksudnya dia kekuatan dia lebih tinggi daripada alloy aluminium 2024. Okey. Tetapi berat yang ringan. Maksud dia berat tapi ringan. Maksud dia macam walaupun dia ringan tapi dia lebih berat daripada apa ni? Okey. Dia khas untuk bahagian tekanan tinggi. Maksud dia untuk apa? Bahagian tekanan tinggi. Dia untuk dalaman rangka pesawat. Deal ini maksudnya alloy ini digunakan untuk sayap dan ekor. Untuk dalaman pula dia gunakan alloy. Okey. Selain itu ini digunakan untuk walaupun kamu tengok senjata tu macam kecil tapi dia berat. Okey. Apa maksud 2024 dengan 7075? Ketumpatan dan kod. Faham? Okey. Okey. Okey, saya nak kamu scan dulu kertas penerangan ni untuk kamu rujuklah. Saya nak kamu baca dan faham. Kalau tak faham boleh tanya saya. Saya tak makan orang. Azina okey? Syazah okey? Okey oh? Tak mengantuk? Kalau mengantuk boleh angkat tangan dan pergi ke toilet. Okey. Sudah? Okey. Ada sebarang persoalan? Tak ada. Okey, di sini saya nak kamu quiz. Okey. Ada ganjaran lah siapa yang full mark tu. Suka tak? Okey, jap. Macam mana mau keluar? Ya. Ya sayang apa? Sekejap. Tak apa. Sekejap lain saya slow. Kami start nak. Maaf. Puan orang lama. Okey. Cina. Dapat scan? Besarkan. Macam mana mau besarkan? Tekan situ kah? Itu kah? Okey. Terima kasih membetulkan saya. Ya. Faktor usia. Okey, sudah? Okey. Kalau sudah cakap ya. Okey. Masa. Dahi.
Apa minit lagi? Saya lupa. 5. Saya lupa tekan masa dia. Sudah? Okey. Okey, let's start. Woohoo! Okey, inilah kuis kita pada hari ini C09. Kenapa tak ada bunyi? Masalah teknikal ke? Kenapa salah Rafidah? Awak tak fokus ke? Ha? Dia tekan. Dan saya sudah cakap tadi fokus. Siapa yang jawab Cooper tu? Dalam industri makanan? Nanti saya cek siapa tu. Okey, siapa undang ni? Nanti datang jumpa saya. Ya. Okey. Yang kedua, logam ferrous ialah jenis logam yang boleh berkarat. Betul atau tidak? Ya ke betul? Dah belajar tadi buat. Okey, bagus. Ini yang saya nak. Okey, baguslah awak semua betul. Untuk next pula. Siapa lagi? Well done. Okey, next. Soalan yang ketiga. Nyatakan salah satu faktor pemilihan bahan logam. Cun. Oh, bagus. Pandai Oli. Ya kapal tak? Siapa scan kah? Tak apa. Okey, next. Siapa Nur ni? Lupa saya membuat permintaan. Saya tak nak awak guna nama lain lah. Saya nak awak guna nama sendiri. Tak apalah. Aluminium, alloy dan titanium adalah jenis logam yang sering digunakan dalam industri aero angkasa. Betul. Wow. Baguslah. Faham awak semua. Maggie curry. Who's a Maggie curry? Let me know you. Wow, good. Okey, yang kelima ialah jenis logam. Bagus. Sayanglah Oli tak dapat main. Steady lah Maggie curry. Siapa ni? Okey, last question. Ini yang saya minta awak ingat tadi. Apa? Tak apa. Biar. Okey, kita tengok siapa yang pemenangnya. Siapa pemenangnya? Tempat ketiga. Siapa no? Boleh saya tahu. Bagus. Siapa ni? Maggie curry kah? Siapa Maggie curry? Okey. Terima kasih ya. Okey, alhamdulillah. Bermaknanya kamu fahamlah apa yang saya ajar. Okey, next. Ini kertas tugasan. Saya nak kamu scan sekarang. Okey, sudah ha? Okey, saya nak awak buat dalam masa 10 minit. Memandangkan awak semua full mark. Ya. Si nampak. Gelap ke? Okey. Berapa minit lebih? Jangan. Biar lebih, jangan kurang. Kan? Okey. Saya nak kamu siap ya? Sudah? Okey, betul ke sudah? Sebab soalan dalam tu mengelirukan. Okey.
Okey, bagus. Ini yang saya nak. Okey, untuk ringkasan pembelajaran hari ini, jenis-jenis logam. Apa juga yang kamu tahu tentang jenis-jenis logam? Ada berapa jenis logam? 3. Apa itu yang pertama? Yang kedua? Okey, alloy. Okey. Sekejap ah. Okey, memandangkan kamu faham. Lepas tu yang kedua tadi, faktor pemilihan bahan. Okey, apa yang kamu faham? Ciri-ciri dia. Apa 3 ciri sifat mekanikal tadi? Lagi? Betul. Okey, betul. Pandai. Okey, saya nak bagi kamu soalan kamu kamu faham. Mesin ayak tepung merupakan daripada industri makanan. Mengapa? Digunakan dalam industri makanan. Mengapa? Wina? Keluli tahan karat. Betul. Betul, pandai Azwina. Okey, untuk Syaza, saya nak kamu, apakah yang dimaksudkan dengan kemuluran? Soalan 8. Soalan 8. Kemuluran bermaksud sifat logam untuk ditarik atau diregap menjadi dawai halus tanpa putus. Okey, bagus. Okey, apa tadi? Okey, bermakna kamu fahamlah apa yang saya belajar, apa yang kamu belajar hari ini. Okey, last question. Untuk rangka pesawat, alloy apa yang digunakan? Alloy 2024. Okey, faham. Okey. Terima kasih. Okey. Nanti pada tajuk pembelajaran kita akan datang, iaitu saya akan terangkan kaedah pembuatan logam. Okey, di sini nanti saya akan terang lebih lanjutlah bagaimana pembuatan logam ini di proses. Okey, dengan akhiri, terima kasih. Okey, terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri. Dah apa ni?